Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan Microsoft Power BI, iaitu salah satu perisian yang digunakan untuk mengurus dan menganalisis data. Apa itu Microsoft Power BI? Microsoft Power BI ialah perisian daripada Microsoft yang digunakan untuk mengumpul, mengurus dan menganalisis data. Power BI juga membolehkan data yang banyak dan kompleks ditukar kepada bentuk yang lebih mudah dan senang difahami dalam bentuk carta, graf dan dashboard. Features dalam Power BI. Seterusnya kita lihat beberapa features yang terdapat dalam Microsoft Power BI. Yang pertama adalah berkenaan dengan report view, iaitu ruang utama untuk membina laporan dan menghasilkan visual berdasarkan data. Seterusnya ialah data view yang digunakan untuk melihat data dalam bentuk jadual, manakala model view pula digunakan untuk melihat hubungan atau relation antara jadual-jadual dan data. Di sebelah kanan pula terdapat panel filters. Filters membolehkan kita menapis data tertentu supaya maklumat yang dipaparkan dalam laporan lebih fokus dan mudah dianalisis. Selain itu, terdapat juga bahagian visualization. Melalui bahagian ini, kita boleh memilih jenis visual yang sesuai seperti column chart, bar chart, pie chart, donut chart dan pelbagai lagi. Dan yang terakhir, di bahagian data adalah tempat untuk kita memuat naik data yang kita pilih untuk kita visualkan. Seterusnya saya kongsikan cara memasukkan data dalam Power BI. Untuk memasukkan data, kita boleh menggunakan fungsi get data yang terdapat dalam Power BI. Power BI menyediakan pelbagai pilihan sumber data. Dalam contoh ini, saya akan menggunakan fail daripada komputer yang telah di-save dalam fail Excel. Selepas memilih sumber data, saya akan mencari fail yang ingin dimasukkan. Fail tersebut dipilih dan seterusnya saya klik open untuk memasukkan data ke dalam Power BI. Selepas fail dipilih, Power BI akan memaparkan bahagian navigator. Di sini kita boleh melihat jadual atau data yang terdapat dalam fail tersebut dan memilih data yang diperlukan. Seterusnya, kita pergi kepada pilihan visual yang bersesuaian dengan data yang telah kita upload. Sebelum kita memulakan dengan memilih visual yang sesuai, adalah lebih penting untuk kita tentukan kolom yang kita ingin visualkan. Di dalam ini, saya memilih jumlah, kolom lelaki, kolom negeri dan kolom perempuan. Kita perlu memilih visual yang paling sesuai dengan data yang kita ada bagi dipaparkan kepada pembaca supaya tiada kekeliruan dan data kita jelas untuk difahami oleh pembaca. Berdasarkan data yang telah saya upload, visual data yang paling sesuai untuk dipaparkan adalah sama ada pie chart ataupun donut chart. Kedua-dua visual ini memaparkan perbezaan yang boleh difahami oleh pembaca daripada bentuk dan warna yang dibezakan serta carta-carta yang telah disusun atur mengikut jumlah yang ada pada data yang telah saya muat naik di dalam Microsoft Power BI. Semoga bermanfaat dengan perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.